Bismillahirrahmanirrahim. Nervous nak try sebenarnya. Tak tahu. Bismillah. Oh. Hai Hafa. Hari ni barang parcel aku dah sampai. Okey. Apa tengok aku beli apa? Nah. Apa dia? Okey lah, hampa boleh nampak. Okey. Okey. Alah, terbalik lah. Tapi hampa boleh kira lah kot. Ni aku try beli dekat satu platform ni. Stevia Drop. Stevia lah. Pemanis tiruan stevia tu kan. Sajalah orang kata nak cuba-cuba. Tengok macam mana sana. Mula-mula. Okey, bilik air ni dah letak air sirap. Dah siap tak perisa tapi tak letak gula. Dia terasa lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So, just rasa sirap. Rasa rose lah. Sirap rose. Sebab dia pakai sirap rose kan. So, kira sirap rose ni. Okay, kita nak try. Kita nak try taruh stevia ni ya. So, tak payah ambil banyak. Dalam tu kata ambil dalam satu titik je. Okay, ni. Oh. Dan kita kacau. Bismillahirrahmanirrahim. Nervous nak try sebenarnya. Tak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Sedap lah. Macam mana air ni boleh sedap? Tengok Alhamdulillah. Tak pernah expect pun ada pemanis macam ni. Okay, aku beli ni dekat satu platform ni lah. Platform tu okay, selalu jual barang-barang tu kan. Okay, aku tak nak jual benda ni. Jadi aku just share dengan korang feedback dia macam mana rasa dia. So bagi aku berbaloi dengan setitik dia. Setitik je dah boleh rasa manis air satu cawan besar ni. Okay, so aku rasa kalau korang nak try, boleh try. Kalau yang belum tahulah, sebab aku pun tak biasa, tak pernah pun try pemanis-pemanis macam ni. Biasa makan Alhamdulillah, biasa guna gula ataupun susu lah kan. So satu titik pun dah puas hati aku rasa manis. Tak tahulah. So kalau mana-mana korang nak try, boleh try lah. Aku share dengan korang. Nanti aku paste dia punya nama dekat bawah. Okay, so siapa-siapa yang belum subscribe, boleh subscribe channel ni. Jangan lupa. Okay, see you next video.